Sebab itu penting untuk kita tahu kedudukan sanad-sanad sesebuah riwayat. Maka sewajarnya bagi orang yang takut akan Allah Subhanahu wa taala itu memelihara dirinya dan menjauhkannya daripada mengikut kesukaan hawa nafsu isterinya yang menyalahi syariat. Dia ada satu riwayat. Dan riwayat ini pun biasa disebut-sebut. Bunyi dia apa dia? Bunyi dia kata, hendaklah kamu bermesyuarat dengan isteri-isteri kamu. Namun jangan terima langsung pendapat mereka. Jangan terima langsung. Tak boleh pakai langsung pendapat dia, Pak. Tapi nak mesyuarat dengan dia pun okey tak? Boleh mesyuarat, panggil. Buat pengumuman. Kita nak buat mesyuarat. Panggil semua, turun. Bukan lelaki saja, sekali perempuan. Tapi kalau pendapat daripada belah perempuan, tak boleh pakai langsung. Tak boleh pakai langsung. Itu